Sebab apa kita disuruh sungguh-sungguh belajar? Maka kerana bahawasa belajarkan ilmu itu tapi kait lillah. Ya kait tu. Belajar ilmu kerana Allah. Apa dia kait situ? Kerana beberapa banyak belajar ilmu kerana lain. Kerana nak kepada kelebihan dunia, nak kepada kenamaan dunia. Kadang-kadang belajar ilmu kerana nak mubahalah, membantahkan ulama, nak memegah-megah. Itu bukan lillah, liwairillah dia panggil. Sahabat tu ada dalam hadis pula tu kan, liyubahiya bihil sufaha wal yumariya bihil ulama. Ada menuntut ilmu kerana nak bantah ulama, ada menuntut ilmu kerana nak memegah-megah dengan orang-orang yang awam. Itu ada depan dia jawab dakhalan nar. Dia panggil hadis takhwif, nak menakuti. Kita tutup ilmu syarak bagus dah, tapi simpan jaga hati, tak dikerana tu kan apa. Sahabat dia kait di sini fa inna ta'allumahu lillah. Dia kait ada. Supaya nak keluar li ghairihi. Kalau tuntut kerana lain, kerana bahawasa belajar ilmu kerana Allah itu, diri belajar tu sendiri panggil khasyatun. Khasyah yakhsha, masdar khasyah. Dekat dengan Melayu kita panggil, sini cakap tak tahulah tu, nama dekat dengan lurah Melayu, seriau. Sini cakap tak? Tak cakap. Apa cakap apa? Takut. Kita sana apa cakap takut, tapi dia serius ni lebih pada takut lagi. Tak ada bahasa sini. Seram. Serap. Oh, seram. Oh begitu, pakai seram. Kita sana tak cakap tu seram tu. Nanti kita nak tahu lurah ni satu ilmu nah lurah ni. Tempat ini guna bahasa ini makna yang sama tapi lapar manggil ni cakap. Di kampung ini bercakap lagu lain. Seram. Kita orang petani dia banyak tanya kok sebelah balik Terengganu mana cakap seriau. Lepas tu dia ada beza pula, kalau lahjah petani banyak cakap seriu. Setengah lahjah kok Kedah mana seriau. Hak ni dekat dengan bahasa Siam. Bahasa Siam panggil siau. Seperti kita nak contoh, orang yang dia bekerja, dia buat kerja ni cara tali api elektrik yang kita orang lihat tak boleh. Tu sini panggil seram tu. Seram. Tak boleh tengok seram. Orang naik pokok duk ke hujung Julai, tak boleh tengok, tak usah kita nak naik sendiri, tengok pun tak boleh tengok dah, seram. Itulah orang tadi panggil seriau. Enggak dekat dengan lugah Arab kan? Khasyah. Dekat tak? Seriau. Khasyah. Itulah artinya takut. Maka diri menuntut ilmu tu sendiri, khasyah. Bila khasyah masuk dengan azab. Zalika liman khasyiya rabbah. Tu kan. Itu yang mengaji kelima, khasyiya madhi, yakhsha mudhari', khasyah masdar. Maka dalam Quran guna Allah Ta'ala zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian, apa demikian? Ya Allah kata di awal, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Sifatnya jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar. Kait lagi khalidina fiha. Kait lagi radhiyallahu anhum wa radu an. Itu untuk siapa? Zalika, yang demikian tu, balasan tadi, keredaan Allah tadi, kekal selama-lama tadi, untuk siapa? Liman, bagi mereka
Allah sedia bagi mereka yang khasyah. Nah, khasyah ni mereka yang seria, mereka yang apa sana? Seram. Seram akan Tuhannya. Maka diri menuntut ilmu tu satu sifat seram dah. Sebab tu kita nak guna adab malak tu. Tu nak guna adab. Jangan jadi apa dia itu. Tenang. Kenapa? Diri menuntut sendiri itulah khasyah dah. Belum kita tilik pada amal lagi. Ni satu bahagian ta'allum lah ni. Kan? Sebab tu dia tak sama kita belajar melalui dengan talaqi, dia tak sama. Sebab itu sahabat-sahabat dulu dia nak terima satu hadis duduk di Madinah, tahu kata hadis ini adanya di seorang sahabat duduk di Syam, rela beli seekor unta pergi. Jangan jarak jauh tu, diterima hadis dengar satu balik. Tapi kalau zaman kita ni tak sempat. Bahkan dekat dah pun tak ada lagi kena melalui ini pula. Kat tu. Ini kelebihannya.